Hai korang, Mek Yu ni. Jom ikut Mek Yu dalam Hidden Gem series. Okay, next Hidden Gem kita, Warung Fauzia. Jom kita masuk. Ada macam-macam lauk dekat sini. And ada favourite Mek Yu, ayam masak merah. Oh, ada macam-macam guys. Kita dapat free soup. Orang boleh try. Warung Fauzia. Okay, sebelum kita pergi ke next destination, of course lah kereta ni pun kita kena kenyangkan kesian. And 3 benda yang Mek Yu suka pasal BH Petrol sebab first, dia akan buat kereta Mek Yu lebih power. Second, lebih kilometer. And third, lebih environmentally friendly. Jom kita isi minyak. Okay, korang tahu tak, antara favourite dessert Mek Yu ialah cendol. So kita nak makan dekat rojak and cendol tu. Kita try, okay? Kita cuba. It's nice. Guys, ni antara rojak yang paling sedap pernah cuba guys. Wah, dia wow. Mek Yu suka sebab dia pedas. Ni bagi ni 9 out of 10. Kita cuba cendol dia pula. Sangat refreshing. Kau kena cuba dia punya cendol dengan rojak kat sini. Sedap guys. Okay guys, setakat ini sahaja untuk episod kita dalam Hidden Gem series. Mek Yu nak pergi dulu, nak balik dulu. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk singgah BH Petrol. Okay, bye. Jumpa lagi. BH Petrol untuk semua.